Perkahwinan yang dibina atas dasar cinta akhirnya musnah kerana suami bernafsu songsang. Sesuatu yang menyedihkan apabila si isteri tidak langsung mengetahui sikap belang suami terhadap kaum sejenis. Justeru, sebagai isteri, apa yang perlu anda lakukan? Segmen Hati ke Hati minggu ini membincangkan permasalahan ini. Benda yang saya tak sangka bila saya melihat sendiri di telefon bilik suami, ada mesej yang saya rasa bukan dari seorang perempuan, dan pada suatu hari tu terdetik mungkin suami saya ni mempunyai nafsu songsang. Mereka sudah berkeluarga tetapi masih mengamalkan hidup songsang demi memenuhi naluri dan nafsu yang tidak pernah puas terhadap kaum sejenis. Walaupun sudah ada isteri dan anak, itu tidak menghalang mereka dari terus bergelumang dengan dosa. Paparan minggu ini, suami songsang. Alia Nazmi tidak menyangka perkenalan yang diatur oleh keluarga yang membawa kepada perkahwinan bakal berakhir kerana suaminya itu bernafsu songsang terhadap golongan sejenis. Peguam Faridah Ahmad berkongsi tentang bagaimana untuk mengesan sekiranya suami bernafsu songsang. Hubungan songsang ni dari segi perspektif Islam sama taraf dengan zina, dan malah ianya lebih teruk daripada zina. Untuk detect suami ni tadi songsang, ada dua keadaan. Yang pertamanya di awal perkahwinan, sebab bila kita lihat suami kita ni paling mudah enggan melakukan hubungan kelamin dengan isteri, maka kita boleh nampak dia ni ada sifat gay lah, tidak suka kepada perempuan. Dan yang keduanya, apabila keadaan pada tempoh yang lama, pada tempoh yang panjang, contoh dah berlaku beberapa tahun perkahwinan, dah ada anak, tetapi kita dapati suami kita ada hubungan dengan lelaki lain. Hancur luluh hati Alia bila dia mendapati suaminya bersama dengan seorang lelaki lain di kamar tidur mereka. Pada waktu tu saya beritahu suami yang saya bekerja. Saya beritahu suami yang saya tak akan pulang awal. Tapi sebenarnya saya pergi ke rumah. Apa yang saya tak sangka dan saya terkejut sangat, ada seorang lelaki yang tidak berbaju berada dalam bilik saya. Saya tanya kepada suami, siapa ni? Suami cakap, ni kawan, tumpang bilik abang. Dia cakap macam tu. Dan saya nampak riak wajah dia berubah. Dalam masalah ini, Allah telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara yang menyatakan bahawa laknatlah kamu kaum lelaki yang suka kepada kaummu sendiri, sedangkan Allah telah kurniakan isteri kepadamu dan kamu meninggalkan isterimu. Segi undang-undang ada dua keadaan lah. Yang pertamanya, sekiranya isteri ini tadi dapati suaminya songsang dan mengambil keputusan untuk tidak mahu meneruskan perkahwinan dengan pihak suami, maka isteri ini tadi ada hak untuk menuntut perceraian kepada suami ini tadilah. Untuk menuntut perceraian, isteri ini tadi boleh membuat tindakan memfailkan kes di mahkamah, sama ada permohonan perceraian secara persetujuan bersama ataupun permohonan perceraian secara fasah. Cerai melalui fasah ini yang mana jika suami berkelakuan keji dan bertentangan dengan hukum syarak, maka isteri ini tadi boleh menuntut fasah. Kesal dengan perangai suaminya, Alia akur dengan pilihan suami yang lebih mementingkan nafsu serakah dari keluarga sendiri. Kalau perkara ini berlaku juga kepada wanita di luar sana, carilah kekuatan itu dan janganlah berasa tiada siapa yang boleh tolong kita. Kerana Allah itu sentiasa ada, dan cubalah bangkit, selesaikan apa yang perlu. Perbuatan songsang adalah sesuatu yang amat dimurkai Allah. Kepada kaum lelaki, janganlah berkahwin hanya untuk menutup kehidupan songsang anda itu. Kasihanilah isteri anda dan mintalah keampunan daripadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. InsyaAllah.